Dekat Setia Alam ni, Enak ada jumpa satu pot kunyah capati yang lembut dan sedap. Harga dia pun RM2.50 sahaja tau. Wah, nampak sedap lah capatinya. Dekat mana ni, Enak? Yuk, Enak bawa korang ke Grill Tonight yang terletak di Alam Nusantara Setia Alam Shah Alam. Dan Enak tengok rating pot ni tinggi juga ya. Mana tanya, lagi-lagi capati diorang ni. Serius, lembut sungguh. Tengoklah, tak lihat. Rasa dia pun sedap tau. Lagi-lagi kunyah dengan beef kima dan chicken masala ni. Lauk ni, serius Enak paling suka. Ada rasa rempah yang cukup, pekat. So, kalau kunyah sekali dengan capati ni, dia jadi tak bosan tau. Bukan dengan capati je masuk. Kunyah dengan roti Afghani naan ni pun ngam sangat. Afghani naan ni pun lembut weh. Even dah sejuk pun masih lembut. Tapi kan, kau tetap tak boleh tinggal nasi. Kau boleh kunyah nasi biryani kambing ni, tak pun mandi chicken ni. Dan yang paling Enak recommend dan paling Enak suka, chicken chili dry ni. Rasa nasi dia ada sedikit buttery dan ada aroma tumisan capsicum. Korang boleh bayangkan tak? Dan lagi sedap, kunyah sekali dengan ayam cili ni. Pedas-pedas manis gitu. Selain nasi, ni adik-beradik pasta pun ada. Yang Enak kunyah ni chicken chow mein dan carbonara. Selain tu, fish and chip pun ada. Shawarma pun kau boleh kunyah dekat sini. Kalau korang nak kunyah yang ringan-ringan untuk kudapan, ni panipuri pun ada ya. Kau tuang je macam ni, lepas tu hap masuk dalam mulut. Memang senang. Okey, pot macam ni makanan ni bukan 1-2 je ya. Ada macam-macam pilihan lagi. Macam yang Enak kunyah ni baru je secuak. So, kalau korang nak tahu ada apa lagi, apa kata korang mampir je sini, okey? Memang marem weh.